sebelum ni pihak Modenas ada datang, dia collect motor, lepas tu ditukar dia punya rantai kecil, dia punya timing chain tu. Aku tak tahu kenapa, tapi aku nak tanya pada korang lah, siapa-siapa yang pernah hantar ataupun ada Modenas collect motor korang, ada tak korang rasa dia punya perbezaan dia lebih laju daripada sebelum ni? Aku pelik, aku punya berat badan makin berat adalah. Motor ni dapat lebih kurang dalam 135 macam tu dia punya GPS. Kita cuba start motosikal ni, dengar dia punya bunyi enjin sama ada bunyinya masih lagi lembut ataupun kasar. Selepas dah pakai 5000 km dia punya mileage sekarang ni, apa yang aku rasa aku nak buat untuk yang first kali, kita tukar dia punya mono. So jom guys, ikut aku balik rumah, kita akan tukar dia punya mono. Hello guys, Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Korang semua apa khabar ni? Okey ke dah baik? Kalau dah baik tu bagus lah geng, maintain baik-baik. Sorry, minta maaf geng dah lama sikit tak post video pasal motor Modenas GT. Modenas GT Modenas ZGT. Modenas ZGT ni. Okay, sekarang ni motosikal ni. So sekarang ni cerita pasal motosikal ni kita borak kat sini lah. Aku serabut lah. Ada banyak penonton kat sini. Sorry geng, ada banyak sikit penonton dekat bahagian sini. So aku dah menyorok sikit daripada diorang. So kita sekarang ni nak cerita pasal motor Modenas ZGT ni. Best ke tak best? Mestilah best geng. Best gila. So far aku nak bagi review sikit lah selepas penggunaan motosikal ni, selepas 5000 km. Yang ni memang buat untuk daily. So far aku pakai motosikal ni, aku puas hati. Dia punya minyak jimat, suspension pun not bad, okay, sedap. Kalau dalam perjalanan dekat dalam bandar, senang cilok. Kalau jam ke apa, senang cilok, tak ada masalah apa-apa. So kalau dalam highway, dia boleh kata kita kira tiang sikit lah. Dia motor tak ada lah sangat, tapi best lah. Setakat 13 GPS, 135 GPS tu masih boleh dapat lah dengan motor standard ni. So motosikal sekarang ni macam aku cakap tadi, dia punya mileage sudah 5463. So guys, kalau korang ingat sebelum ni kan ada Modenas datang kat tempat kerja aku. Lepas tu pasal aku punya motor ni, alamak, bising lah macam buat video pun kacau lah. Okay, motosikal ni ingat tak, sebelum ni pihak Modenas ada datang, dia collect motor, lepas tu ditukar dia punya rantai kecil, dia punya timing chain tu. Selepas dia tukar timing chain tu, aku tak tahu kenapa, tapi aku nak tanya pada korang lah, siapa-siapa yang pernah hantar ataupun ada Modenas collect motor korang, ada tak korang rasa dia punya perbezaan dia lebih laju daripada sebelum ni? Macam sebelum ni aku angkat motosikal kan, selepas 2 hari tu aku cuba lenjan, dia punya GPS dia tak kuat tau, dalam 125, 126 macam tu. Tapi selepas dah tukar dia punya rantai kecil, makin laju pula motor ni. Aku pelik, aku punya berat badan makin berat adalah. Motor ni dapat lebih kurang dalam 135 macam tu dia punya GPS. Jauh beza kot. Jauh beza sikit. Sebelum ni 127, 126, tapi sekarang 135 macam tu dia punya GPS. Okey lah tu, tukar rantai kecil je. Tapi joki macam biasa lah, kita nak udang kadang-kadang kita baring tengok atas macam mana. So nak tanya, korang yang tukar tu macam mana? Kalau aku selepas tukar dia punya rantai kecil, alhamdulillah, motor ni rasa lebih ringan masa dia punya top speed. So kita cuba start motosikal ni, dengar dia punya bunyi enjin sama ada bunyinya masih lagi lembut ataupun kasar. Tengok, aku pakai motosikal ni sampai ada box dah sekarang ni. Bunyilah selesa buat daily. So far bagi aku memang bunyi ni masih lagi lembut. Selepas dah pakai 5000 km dia punya mileage sekarang ni, apa yang aku rasa aku nak buat untuk yang first kali, kita tukar dia punya mono. So jom guys, ikut aku balik rumah, kita akan tukar dia punya mono. Kita tengok mono apa yang aku nak pakai. Kenapa korang tukar mono? Sebab aku ni berat badan berat guys. Bila berat badan owners ni yang berat, biasanya kita akan rasa lembut sikit lah. Lepas tu bila naik 2 orang pula, bertambah lagi lembut dia punya mono tu. Yang paling terbaik aku fikir, tukarlah mono tu. Kita boleh adjust macam mana. Alright geng, motor baru pas siap basuh. Tadi motor berabu-abu kan. Biasa pakai motor untuk daily kau pergi kerja ni, penat lah. Nak kena jaga maintenance dia. So kita basuh, kita bagi dia cun-cun comel-comel.
Lepas ni balik rumah, tengok apa barang yang sudah sampai untuk motosikal ini punya ZGT. Kita mau masukkan dekat dia. Alright geng, jadi inilah dia barangnya sudah sampai. Tak boleh tunjuk bahagian atas. Bahagian atas ni ada alamat. So kita buka dulu yang ni. Okey, kotak sudah dibuka. Bahagian atas. So kita keluarkan kotak yang kedua. Sangkut-sangkut tadi. Jadi kita ambil brand daripada Solfili. Dia punya model GT2A monoshock So dia keluarkan ada 3 jenis motor, ada LC, Y, RS, Y16, RSX. So kita ambil yang ni 208 Y15 ZR. Ini dia punya kad warranty. Wah. Jom kita keluarkan Alright. Macam ni dia punya rupa dia. Wah, sangat cantik Ini untuk apa? Tak apa, kejap lagi kita buka TikTok daripada Solfili, kita tengok yang tu punya function untuk apa Geng, jadi kita sambung balik Tadi dah tengok dah video daripada Solfili sendiri. Jadi untuk yang ini, bahagian warna hitam ni, ini adalah untuk rebound. Yang ini untuk compression. Lepas tu adjust yang terakhir yang kita boleh buat. Contoh anda kata kalau korang punya berat badan mungkin berat lebih daripada 100 kilo, baru sesuai untuk adjust dia punya spring ni. Tapi pihak mereka bagi tahulah untuk spring ni seeloknya tak payah adjust. Yang adjust ni kita adjust daripada bahagian sini dulu, daripada rebound dan juga compression dulu. Anda kata kalau yang ini masih lagi lembut, baru adjust dia punya spring tu, bagi dia lebih keras. So untuk monoshock ni kita dah tahu dah apa benda dia punya function-function yang ada dekat sini. Jadi sekarang buka dulu dia punya monoshock yang ada dekat motosikal ni. Lepas tu kita cuba tengok sama ada ketinggian dia sama ke tak sama. Mostly pengguna-pengguna ZGT memang tukar monoshock Y15. Alright geng, jadi sekarang ni untuk monoshock daripada motor ZGT yang original dia dah cabut. Yang ini aku tak pandai lagi buka-buka cover set ni, so baru belajar. Biasa bagi cover set yang motor 2 stroke itu memang senang-senang nak buka Yang ni payah sikit. Dia banyak pakai klip-klip dengan banyaklah dia punya skru-skru dia. So sekarang ni kita tak nak cerita yang tu, kita nak cerita pasal dia punya mono. So ini mono asal original daripada ZGT, ini daripada Solfili. Nampak gayanya, memang ketinggian dia memang hampir sama. Memang aku rasa yang ni punya sama lah ni. Ketinggian 208. Tapi kalau aku nampak daripada mata aku daripada depan nampak macam sikit panjang yang ini. Jadi kita akan pasang ini punya mono Solfili kat motor ZGT. Jom pasang. Jadi sudah pemasangannya sudah siap. Okey, yang ni bawahan pun dah ketat, kat atas pun dah ketat. Sekarang ni nak pasang balik dia punya cover rantai, cover set, inner dia kat sini. Lepas tu ketat balik. Alright guys, jadi pemasangan untuk dia punya monoshock daripada Solfili GT2A. Betul? GT2A. Itulah kot. So, pemasangannya sudah settle. Dan juga aku dapat tip, aku perasan kalau kita pasang dia punya cover rantai ni, dia memang auto lebih rapat lah. Nampak? Aku cuba suluh. Nampak tak? Tapi rapat dia tu, dia masih lagi boleh adjust. Okay? Nampak Dalam Solfili punya kotak yang monoshock tu, dia ada bagi satu Allen key. So Allen key ni masih lagi boleh manage masuk lagi kat sini. Kita bagi contoh punya bahagian untuk atas. So bahagian bawah nampak dia jadi susah kan. So pakai yang pendek ni. Yang ni masih boleh manage lagi untuk masukkan. Ini contoh. Nampak? Dia boleh adjust lagi. So tak ada masalah. Ini punya kita boleh pakai dan tak perlu potong apa-apa. Just masukkan je. PNP terus. So cun-cun. Nak tahu macam mana dia punya rebound, nanti aku buat video lagi satu geng. Next video lah. So kita tunjuk dulu macam mana rupa dia selepas dah pasang. Ketinggian dia hampir sama macam yang sebelum ni. Ada orang cakap sama betul-betul exact kan, tapi bagi aku nampak hampir sama. Ini nampak daripada sebelah kanan dia Solfili.
Alright geng, yang mana yang belum follow aku lagi tu, follow lah geng. Tekanlah subscribe tu. Tak pun, kalau korang nampak video ni dekat TikTok, korang pergilah kat aku punya YouTube page. Subscribe, apa-apa, kita roger next video. Bye-bye, take care geng. Jumpa lagi next video. Bye-bye, Assalamualaikum. Take care semua.